Seterusnya, bagi kategori MDPK tempat keempat petang peringkat negeri, dipersilakan Nur Damia Husna binti Salahuddin. Seterusnya, anugerah terbaik softball lelaki tempat ketiga peringkat MSSK, dipersilakan Muhammad Haras Altaf bin Izham. Muhammad Haras Altaf juga terpilih ke peringkat MSSN. Seterusnya, Adam Aiman bin Amirul Hizmi. Muhammad Afiq Izaril bin Muhammad Afzain Izam. Muhammad Zulhairi bin Hamid. Muhammad Akif Firas bin Muhammad Nazar. Abdul Rahim bin Muhammad Hafiz. Muhammad Umar Izzuddin bin Ibrahim. Muhammad Nuruddin bin Suhairi. Muhammad Amzar bin Azman. Muhammad Amirul Jihad bin Zulkarnain. Muhammad Yariz bin Kamarul Azwan. Muhammad Adam Haziq bin Muhammad Hafizul. Dawi Riyad bin Masri Azhadi. Dan Muhammad Syamir Ikram bin Salim. Seterusnya, softball perempuan mendapat tempat ketiga bagi peringkat MSSK, dijemput adik Ku Irdina Aisyah binti Ku Muhammad Azlan. Ku Irdina Aisyah juga berjaya terpilih mewakili ke peringkat MSSM. Seterusnya dijemput Nur Iman Amani binti Muhammad Fuaz. Nur Farah Dini binti Syarul Nisham. Nur Malaika Kisha binti Muhammad Syukri. Nur Kaisha Amani binti Mat Hasrul. Nur Adriana Iris binti Syaril. Sofia Adriana Ramadhani binti Muhammad Zahir juga berjaya terpilih mewakili ke peringkat MSSM. Seterusnya, Siti Nur Alisha binti Salim. Nur Syifa binti Muhammad Zaidi. Nur Iman Arisa binti Rashidi.
Nur Damia Maira binti Muhammad Faizul. Mia Hashifah Humaira binti Muhammad Zumaidi. Al-Zahra Salsabila binti Syuhardi. Dan Ainur Amanina binti Syahrizain. Seterusnya, bagi permainan bola jaring, mereka berjaya mendapat johan bagi MSST Yai. Dijemput Nur Indina Safiah binti Abdullah. Nur Armanda Citra binti Muhammad Niza. Nur Aina Alisha binti Khairul Niza. Dan yang terakhir, Siti Nur Fatihah binti Abdullah. Seterusnya, anugerah tokoh-tokoh khas. Anugerah tokoh sahsiah terpuji lelaki dipersilakan Muhammad Adam Haziq bin Muhammad Hafizul. Seterusnya, anugerah tokoh sahsiah terpuji perempuan dipersilakan Nur Imani Syakila binti Muhammad Nur. Seterusnya, tokoh ko-kurikulum lelaki Muhammad Haras Altaf bin Izham. Muhammad Haras Altaf terpilih ke peringkat kebangsaan bagi kejohanan softball. Seterusnya, tokoh ko-kurikulum perempuan Sofia Adriana Ramadhani binti Muhammad Zahir. Sofia Adriana Ramadhani terpilih ke peringkat kebangsaan bagi kejohanan softball dan bola jaring peringkat MSSK. Seterusnya, anugerah pembaca terbanyak tahap 1. Hadiah berupa sebuah basikal yang disumbangkan oleh HKP Enterprise. Dijemput anugerah pembaca terbanyak tahap 1 Muhammad Aidan Ilham bin Mazlan. Seterusnya, menerima basikal yang kedua bagi kategori tahap 2 dipersilakan Muhammad Daniel Iman bin Muhammad Syah Iman. Seterusnya, tanggal 31 Julai 2013, kedengaran tangisan bayi perempuan memenuhi ruang bilik bersalin Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Puteri ini merupakan anak bongsu dari 3 orang adik-beradik dan cahaya mata kepada Encik Zumaidi bin Abdul Manap dan Puan Samsina binti Ali Basah. Beliau mendapat pendidikan awal di prasekolah Sekolah Kebangsaan Bidong. Seterusnya, di usia 7 tahun,
murid ini meneruskan langkah kaki ke Sekolah Kebangsaan Bidong. Murid ini menunjukkan peningkatan prestasi yang sangat konsisten dalam bidang akademik. Beliau juga merupakan seorang murid yang sangat aktif di dalam bidang co-curriculum. Beliau aktif di dalam unit beruniform pengakap kanak-kanak. Beliau telah menyertai setiap aktiviti perkemahan yang dianjurkan oleh pengakap, iaitu di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah. Di antara pencapaian beliau adalah tempat ketiga peringkat negeri bagi pertandingan digital storytelling animation, tempat kedua peringkat daerah pertandingan poetry recitation, tempat kedua peringkat daerah pertandingan Edu Fiesta 2.0, tempat ketiga peringkat negeri pertandingan softball, tempat kedua peringkat negeri pertandingan 4x200 meter, pembaca nilam terbanyak peringkat sekolah bagi tahun 2023. Selain itu, beliau juga telah menyertai pelbagai pertandingan seperti pembaca bestari nilam di antara 5 terbaik bagi daerah Yan, pertandingan genta suara peringkat daerah, pertandingan syair bahasa Melayu peringkat daerah dan pertandingan Happily Interactive Challenge peringkat kebangsaan. Beliau juga dikenali salah seorang murid yang sangat cemerlang di sekolah ini. Beliau bercita-cita untuk menjadi seorang guru pada suatu hari nanti. Perwatakan yang bersahaja dan sikap beliau yang suka menolong, tidak kira dengan sesiapa sahaja, membuatkan murid ini sangat disenangi oleh guru-guru dan rakan-rakannya. Ketokohan, kewibawaan murid ini serta sikap menghormati guru dan rakan-rakan memberi impak yang sangat besar untuk ditabalkan sebagai tokoh murid Sekolah Kebangsaan Bidong bagi sesi 2025. Murid yang dimaksudkan adalah adik Mia Hashifah Humaira binti Muhammad Zumaidi. Majlis dengan ini menjemput tokoh murid bersama warisnya Encik Muhammad Zumaidi bin Abdul Manap dan Puan Samsina binti Al-Basah ke pentas untuk menerima anugerah. Dipersilakan. Boleh, apa je? Terima kasih dulu. 1, 2, 3. Okey, cepat. Syabas dan tahniah diucapkan kepada penerima anugerah.